Aku rasa ini antara the best halal ramen yang aku pernah makan dekat Ipoh. Lokasi dekat Ipoh Night Market dekat lorong tengah. Tukang masak and owner orang Melayu. Tengah masak ni lah Chef Asrul. Katanya pengalaman dia dekat dalam Japan Cuisine ni dah lama, hampir 20 tahun. Aku pun decide untuk cuba 2 menu hot selling diorang and 3 menu baru. Apa yang special, Chef Asrul ni cakap, dia dah alterkan sikit semua menu dekat sini kena dengan cita rasa lokal. Nak dapat halal ramen dekat Ipoh ni, option memang sangat limited. Bismillah. Itadakimasu. Aku rasa tori pattern ramen dia sedap, deep in flavor, ada rich in umami, and then dia punya tori kushi eggs ni yang batang ni nampak macam simple tapi sedap dan mengenyangkan. Lulus. Semuanya lulus. Overall untuk market Ipoh, I think okay lah sebab dekat sini tak banyak choice. The quality is there, so aku recommend untuk korang try. Tapi kalau korang tak tahu nak order apa, korang minta je Chef Afsro to recommend. Confirm puas hati. So orang-orang Ipoh ataupun korang ada dekat night market, bolehlah try Hushoku Ramen ni. Tak adalah bosan hari-hari nak kena nasi je. For those yang dah pernah cuba korang komen korang punya review.